Represent, gotta represent. Never chase a bitch. Mask on, put the mask on. Mask on, put the mask on. So, Assalamualaikum. Selamat pagi korang. Okay, so hari ni vlognya akan jadi menarik, okay. So, Fah akan keluar dengan kawan Fah pergi Ulu Bendul. Zaman di mana sungai ke mana itu dah. Tak sure, tapi antara tu lah. Habisnya. Dan tapi Fah nervous sikit sebab kita orang sewa kereta Asia auto and Fah akan drive lah sebab diorang semua tak ada lesen lagi. Tu tak ni Fah punya. Allah, kejap-kejap saya tangan lah. Sabar semua. Dah buat bekal semua baju. Ni kan dalam ni pakai leggings tau. Satu Fah kena pakai kain dulu sebab leggings tu kuat ketat juga. So yeah, Fah harap korang enjoy video ni. Dan Fah harap Fah dapat rakam banyak benda. Sebab Fah takut nanti Fah banyak lebih kepada main air je. Saya belum pernah rakam. Tapi Fah nak rakam sebab ni memori. Sebab bukan selalu. Dan Fah harap banyak call yang terjadi. Okay, so nanti Fah sama rakam lagi. Sekarang ni Fah nak pergi video channel dulu. Sebab tu Fah gerak awal. Kita mesti gerak pukul 8 macam tu. Tapi Fah nak pergi audio channel. Tak. Fah cakap apa-apa. Tapi Fah nak pergi audio channel dulu. Sebab untuk breakfast kita orang semua. And lepas tu kat sana nanti baru breakfast. So kita gerak pukul 8 pergi sana. And ya, tu je, korang doakan lah. Semoga perjalanan semua selamat. Selamat pergi dan selamat balik, okay? Bye! Guys, info plot twist. Kedai channel tak buka hari ni. Tu guys. Semalam tu memang ada insting pun. Rasa macam tak buka. Dia tak buka betul-betul pula. Apalah, Fah belikan makanan berat sikit kot. Tengok dulu macam mana. Okay, so korang masa Fah edit video ni, Fah ada satu lagi another plot twist, which is sebenarnya kedai roti canai tu buka je. Tapi lambat sikit hati tu buka hari tu. So, tapi time tu dah ada makanan dah. Jadi macam tak apa, tak ada rezeki kan. Tak apa guys. Allah is the best planner. Nice. Okay guys, kita orang dah beli makanan tadi. Yang tunjuk sikit. Ni makanan Fel. Tadi Fel tak baca WhatsApp. Jadi kita ambil asing sikit. Makanan lain semua dah beli dah. Ya. Yeah. So, ni dah Fika ni. Oh ni. Pasal lupa je. Kita tengok dulu sekejap lagi. Okay, kita dah order benda tu. Kalau okay, baru kita pergi. Bye. Okay, so kita dah prepare dah. Kita nak gerak keluar dulu. So, dah pukul 7.40 lebih. Hanya post sikit. Aduh, tak nampak tadi. Mula aku buat meme sikit tadi. Kau sepak. Okay, lupa. Okay guys. Okay, dah sampai. Nanti dah bersiap. Ada makanan tak? Mana ni? Korang. Setiap hari nak camping padahal nak PSPM. Allah, 2 orang ni selalu tinggal train 2 orang ni. Padahal nak exam guys. Setiap hari nak camping. Okay korang dah je. Afika, kau nak Afika? Bye! Bismillah. Takut anjing. Tak apa, biarkan. Kita situ lah weh. Besar. Anjing juga. Tanya juga. Besar je weh. Makan apa je ni? Makan kucing weh. Buat sebelah kasi sendiri kan. Ayah tadi ni takut ada anjing. Oh my gosh. Macam mak-mak ada comelnya dia lari kita. Dah tua dah ni. Okay, nama awak saya bagi Helmi. Bye Helmi. Awak, nama awak Robin. Masalah dengan Helmi kan? Tak ada. Dia dah cerita macam dalam movie tu dah. Besar-besar ni semua. Baka-baka besar. Okay dah. Kedai makan ni kan nak breakfast.
breakfast. Kita ambil breakfast kat sana lah. Tak. Oh tak. Oh. Alah, aku tak boleh lah. Tak boleh. Kau ni itu in character. Faham apa tadi ni? Oh. Dah kereta baru fikir. Tak, gerak benda tu lah. Selamat kat sana. Boleh? Blender. Kat sana lah buat guna. Jatuh? Masukkan lah yang Poket yang gerak dia guys. Jom. Apa dia dalam brain? Apa dia orang? dia bisa buka. Dia berani buat tak nampak kamera? Buat tak? Tak gambar. Tak gambar. Orang je kat story. Kita semua keluar. Kenapa? Kita kuning ah. Semua pakai baju kuning nanti. Kita warna biru. Kau beli kuning. Kita Warna aunty. hijau kan? Buku merah tu. Good morning aunty. Good morning. Robot. Tak, aku masuk tengok tu dulu tu. Sian je tahu. Tak ada orang cucu dia orang. Kita je cucu dia orang untuk 0.5 saat. Tegur abang ni pula. Ayah. Okay, so sekarang kita kena ambil kunci dulu guys. Ya aku beli lah. Kita sewa kereta. Dia kena ambil kunci dekat orang dia tu. Kami depan kedai. Kadang-kadang tiba-tiba dia bagi password. Lighting tak menarik lah. Okay guys, dah masuk kamera guys. Masuk kamera, dah masuk kereta guys. Oh my god. Saya tak gila. First time buat 2 orang tau. Sebelah FIFA. Ha? Oh my god guys. Oh my gosh. Okay, penumpang-penumpang sekalian, saya masuk. Dah pakai tali ingat anda anda dengan cermat. Nariklah. Tak apa. Afifah lah kena pakai tu dia bilang. Oh, okay. Kau lah. Tak ya. Okay guys. Ada. Okay. Ceraan. Kenderaan tak tahu. Subhanalladzi safarlana hadza wa ma kunna lahu muqinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hasbunallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Okey, ada beberapa peraturan lah dengan Afifah. Okey, pertama guys, korang tak jangan push sangat. Nanti Afifah dia macam tak gelabah. Macam nenek Fah tu push dia gelabah, tak pernah. Lepas tu tapi kalau nak pakai tiba-tiba betul cepat macam Afifah hati yang tu. Tak kan jangan nak. Kau jadi aku tak lori kan. Okey. Alah astagfirullahalazim. Ni ah. Di sini ada. Tak ya. Ada juga. Kau balik main peranan banyak-banyak Apa? Main peranan. Boleh? Tidur. Tidur kan? Bismillah guys. Pasal pun dia sama. Okay, ready Radio buka radio. Aku kat tingkat sikit. Tak apa. Kau buka radio sikit. Okay, bismillah guys. Sekejap tengok ke belakang. Bismillah. Alamak, dia Ada kereta belah sana. Mana? Tak ada, tunggu sekejap. Aku lupa lah tak ada. Ni tak ada kamera belakang. Bismillah. Sabarlah uncle. Tak ada sabar ke? Aduh uncle. Dah terdengar Tak apa biar dia dengar. Aku mahu dia dengar ke. Weh apa tingkap ni macam ni? Astaghfirullahalazim. Ni sedih ni. Sudah. Mana tingkap ni? Kereta nampak. Kalau gelap kita di tepi dulu. Berhenti tepi. Criminal offense. Mana kiri kan? Kiri jalan. Kiri. Tak ada radio koi. Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright. Weh, bas gila. Aku tak tahu korang. Macam retro tu. Radio ada betul lama tu.
sedih sangat. Dah tahu kita pergi mana tu naik Grab? Dia pun lupa ya Allah. Kamu letak kabar nak nasi kamu sayang. Kamu letak kabar nak nasi kamu sayang. Anjing ni guys. Bangun budak flat. Bangun budak flat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Tiba-tiba dah bangun dan tiba dah ni. Dah flat tidur. Dah tidur. Dah budak flat. Dia jual lah dia dekat. Ya je. Dia lucu lagi lah. Orang semua dah ada desa. Saya cahaya nak dapat. Cahaya tu. Assalamualaikum warahmatullahi Lepas wabarakatuh. salam. Assalamualaikum. Tunggu muka gila. Kelakar lah kau ni. Duit masuk. Seronok lah. Pendek. Ni kedai sama ni dulu ni. Tak pasal aku tak balik. Mana pasal balik ni? Atas. Kita terus sampai guys. Oh my gosh. Alhamdulillah selamat sampai. Kita friend dah settle. Okay, let's go guys. Panjang dulu. Member dah menguap dulu. Okay Anim. Okay. Lapar aku lapar. Sumpah lapar. Okay, so sebenarnya korang kita orang plan nak makan dekat tepi macam tepi tasik. Tepi macam tu lah kan, tepi air terjun macam tu. Tapi time tu kita orang pergi tengok and tutup. So kita orang decide untuk makan dekat kedai-kedai atas dulu. Okay korang, daripada kita nak pergi Mandi Air Terjun dah kat Rosyamat pula tiba-tiba plan bertukar 100% tu. Patutnya kita tengah mandi tu sekarang. Itu dah pasal tadi ada orang bersihkan kolam. Jadi kita tak dapat nak mandi. Guys, English. Guys, today we kan tak jadi tahu singa. Actually going. We want to go Ulu Benda, but something else happened. At 8 AM. We went early in the morning. Ni kamera ni boleh ni. Tekan ni boleh ke belakang. In the morning. In the morning we go to the Ulu Bendul early. We go Ada lah itu model aku bawa plug aku tadi. Ada plug. Alah aku dekat hati nak bawa plug. Aku di rumah, aku baca saya masuk rumah. Apa ni? By the way, rumah aku ada wifi. Ada aku cakap kat Fifa sama plug. Tadi Fat tanya. Sebenarnya kita takkan pergi Ulu Bendul pun tak cakap mana-mana. Tadi Fat tanya. Sebenarnya English. Oh, sorry. Actually ni dah green light lah. Green light ni green light. But unfortunately Unfortunately, it closed down. mungkin sebab ada
Kucing, tikus, penekis rasanya. The mouse is PB. Alah, storytelling. The mouse is PB. Dia mau TTP, aku baru faham. Actually we don't know actually lah. Actually we don't know. But we think lah. We thought that the mouse is P there. Urine infection. Yes. So we are going to Roshamat. And then we are going back again. And then the aunties, We don't know. Korang pergi macam mana ke? We don't know it yet. Korang pergi macam mana ke? Tak. Okay. Sorry, because interrupt. No, it's okay. But then we wait. Because we thought they just clean. No. But the cleaners still cleaning. so we like, oh my god. We wait for 1 hour. When it's gonna open? So we are going to Roshamat. For 3 days. 3 days. No, wait, not yet. Okay. Okay, it's still not open. So we went to Roshamat, and then we went back to Ulu Bendul. And then the auntie said it's closed for 3 days. Oh my god. And we are like, maybe there's like urine infection. Yeah. from the mouse. Safety. So we had to go Afifa's house. No. Not yet. Stop it. Get some help. Okay, sorry. We were discussing, we thought. Okay. We don't want to go to another We have a good communication. Or maybe PT. But we think again. We thought, is there something hidden sign? Yeah. Not go. To not go through or not Finger. You close my face. It's probably not a good sign. We will go with the Nak singgah ke tu? Jatuh nak singgah ke? Jatuh nak singgah ke? Tak nak. It's probably not a good sign for us to go mandi-mandi. Do not go there. Maybe there's, if we paksa, Something else happen. So let's not. Let's not do that. So we chill. So we go to Afifah house. Afifah's house. Watch Netflix. Watch Netflix and chill. Eat. Sleep before tomorrow. We are going to have our real life experience. Study chemistry. Because we SPM. Oh yeah, paper. the reason we don't go back to KMS because we already paid for this course. Yeah. This course. Yeah. For 80 ringgit for half day. So we're not going to waste the 80 ringgit. Yes. Use it. Also why we don't Make go use of it. to Seremban? Oh. Because Isato don't want to walk around the mall This outlet. In the back outfit. in baju kelas. No. Korang sini sini. Ridiculous. Oh, speaking. Oh yeah. There has a cendol store. Cendol. Dia tasik. Main di sini kena swim. Main di sini. I thought he can swim. Kena swim. This is rojak. Putu piring. Cendol. Okay, Mat. Bima pernah beli durian kat sini tak? Not good. Goreng pisang. This is donut. Orang borong all building here. Donut and nasi ayam. Rice. Yeah. No. Like it's just outside. Outside. Inside. The price okay. Ni ayam golek bro. This is. See the ayam golek. Golek. This store kuih traditional kuih. Traditional kuih. Ada masyarakat so creative. Badak berendam. Wow, This is pasar. Wow. This is a fruit store. Fruit store. Yes. This I buy durian here. So many This things is here. very viral. Yeah, I buy durian here. People ada Rumah kita sangat your society so creative. Yeah, of course. Why this lorry here? Oh my god. They use The
Nuri is very big. A business. Okay, bismillah. Bismillah. Why you don't say you wrong way your house. No. Okay, we almost arrived. No, privacy. Privacy. Okay, bye. At the back end Okay, of this the is Madin. house. Rich Oh my people. God. Rich people. This is your house. Privilege. Oh my God. Because they're too rich. Aragon. Not too social. Selfish. Oh, sorry. Forward. Astaghfirullahaladzim. Kita bad mouthing people Kacip this view. We talk about bad people, not bad mouthing. We just release our stress. At night, my neighbours sell a burger. Yeah. Oh. So you buy your neighbor. Whenever feel hungry, just go there. Hanim, what you show me? No need. This But what's the